Final yang dinanti akhirnya tiba. Selangor FC kini hanya selangkah untuk mencipta sejarah besar buat bola sepak Malaysia, namun di hadapan mereka, berdiri juara bertahan Buriram United yang tetap yakin walaupun tempang tanpa dua tonggak utama. Siapa bakal menguasai malam penuh debaran ini? Aksi final Shopee Cup 2025-2026 antara Selangor FC dan Buriram United semakin membakar semangat peminat bola sepak Asia Tenggara apabila kedua-dua pasukan hadir dengan misi besar tersendiri. Selangor FC mahu mencipta sejarah sebagai kelab Malaysia pertama menjuarai kejohanan tersebut, manakala Buriram United pula bertekad mempertahankan gelaran yang dimenangi musim lalu. Pertembungan final pertama di Stadium MBPJ bukan sekadar aksi biasa. Ia dianggap medan pembuktian dua kuasa besar Asia Tenggara yang mahu menunjukkan dominasi masing-masing di pentas antarabangsa. Kehangatan aksi ini semakin terasa apabila kedua-dua jurulatih tampil dengan kenyataan penuh keyakinan menjelang sepak mula. Jurulatih Selangor FC, Kim Pan Gon menegaskan bahawa final Shopee Cup merupakan peluang terbaik untuk membuktikan bahawa kelab Malaysia mampu bersaing dengan kuasa besar serantau. Bekas pengendali Harimau Malaya itu percaya kejayaan mara ke final sudah cukup membanggakan, namun beliau mahu anak buahnya melengkapkan perjalanan hebat itu dengan trofi kejuaraan. Menurut Pan Gon, Selangor perlu menggunakan peluang ini untuk menaikkan nama bola sepak Malaysia di mata Asia Tenggara. Beliau menyifatkan ramai pihak sering memandang rendah kemampuan kelab Malaysia dalam kejohanan antarabangsa, namun kejayaan Selangor mara ke final membuktikan tanggapan tersebut tidak tepat. Ia sesuatu yang hebat jika kita bergelar juara. Ini bukan saja satu kejayaan buat Selangor tetapi juga kejayaan buat Malaysia, katanya dalam sidang media pra-perlawanan. Tambah beliau lagi, Selangor tidak mahu sekadar turun bertahan dalam aksi final pertama. Sebaliknya, pasukan merah kuning mahu bermain secara agresif, menyerang dan mendominasi permainan di hadapan penyokong sendiri. Kita perlu berikan sesuatu yang kita bangga kepada penyokong. Justeru, kita akan menyerang dan cuba mendominasi kawalan bola, serta menunjukkan betapa kuatnya pemain Malaysia, ujar Pan Gon. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan Selangor tidak gentar, dengan reputasi besar Buriram United yang merupakan juara bertahan Shopee Cup. Malah, semangat pemain Selangor dilihat semakin meningkat, selepas berjaya menyingkirkan beberapa pasukan kuat untuk mara ke final. Dalam masa sama, Buriram United hadir ke Malaysia dengan keyakinan tinggi walaupun berdepan masalah kehilangan dua tonggak utama. Juara Thailand itu terpaksa turun tanpa penyerang berbisa Guillem Bisoli, dan pemain tengah berpengaruh Goran Kozic selepas kedua-duanya digantung perlawanan akibat kad merah di separuh akhir. Kehilangan dua pemain penting itu pada awalnya dilihat mampu menjejaskan kekuatan Buriram United. Namun jurulatih mereka, Mark Jackson enggan menjadikan situasi tersebut sebagai alasan. Sebaliknya, beliau percaya skuad Buriram masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan keputusan positif dalam aksi final pertama. Kehilangan pemain berkualiti sebegitu sudah tentu mengecewakan, kerana mereka memainkan peranan penting buat pasukan sepanjang musim ini. Tetapi saya sentiasa memberitahu pemain bahawa bola sepak bukan mengenai individu, ia mengenai pasukan, kata Jackson. Menurut beliau lagi, kehilangan dua tonggak utama membuka peluang kepada pemain lain untuk membuktikan kemampuan mereka di pentas besar. Inilah masanya pemain lain mendapat peluang dalam kesebelasan utama dan menunjukkan bahawa kita memiliki skuad yang kuat. Kita ada pemain yang mungkin kurang minit permainan sebelum ini, tetapi mereka sentiasa bersedia untuk membantu pasukan, jelasnya. Keyakinan Jackson itu bukan sesuatu yang mengejutkan, kerana Buriram United sememangnya terkenal sebagai pasukan yang memiliki barisan pemain berkualiti dan skuad yang mendalam. Walaupun kehilangan beberapa tonggak, mereka masih dibarisi ramai pemain berpengalaman yang mampu mengubah permainan pada bila-bila masa.
Buriram juga hadir dengan reputasi besar sebagai salah satu kelab paling berjaya di Asia Tenggara. Pengalaman mereka beraksi dalam perlawanan besar dijangka menjadi kelebihan penting ketika menentang Selangor. Namun begitu, Selangor dilihat memiliki kelebihan dari segi motivasi dan sokongan penyokong. Stadium MBPJ dijangka dipenuhi ribuan penyokong merah kuning yang mahu menyaksikan pasukan kesayangan mereka melakar sejarah. Pemain-pemain Selangor juga dilihat berada dalam prestasi terbaik menjelang final. Kombinasi pemain tempatan dan import berjaya membentuk sebuah pasukan yang seimbang sepanjang kempen Shopee Cup musim ini. Ramai pemerhati bola sepak percaya aksi final pertama bakal menjadi penentu penting sebelum kedua-dua pasukan bertemu semula di Stadium Buriram pada 27 Mei nanti. Selangor perlu memanfaatkan aksi di laman sendiri untuk membawa bekalan selesa ke Thailand. Jika gagal mendapatkan keputusan positif di Stadium MBPJ, tugas mereka di Buriram nanti dijangka menjadi jauh lebih sukar, memandangkan kekuatan penyokong tuan rumah yang terkenal fanatik. Bagi Buriram pula, mendapatkan keputusan seri atau kemenangan tipis di Malaysia sudah dianggap cukup baik, sebelum mereka menamatkan aksi final di hadapan penyokong sendiri. Pertembungan taktikal antara Kim Pan-gon dan Mark Jackson turut menjadi perhatian utama peminat bola sepak. Kedua-dua jurulatih mempunyai pendekatan berbeza tetapi sama-sama gemar menerapkan permainan menyerang. Pan-gon terkenal dengan corak permainan berintensiti tinggi dan tekanan agresif, manakala Jackson pula lebih gemar permainan tersusun serta pantas ketika melakukan serangan balas. Situasi itu dijangka menjadikan final Shopee Cup kali ini lebih menarik dan penuh dramatik. Apa yang pasti, aksi antara Selangor FC dan Buriram United bukan sekadar perebutan trofi. Ia turut melibatkan maruah bola sepak Malaysia dan Thailand di pentas Asia Tenggara. Selangor mahu membuktikan bahawa kelab Malaysia masih mampu bersaing dengan kuasa besar serantau, sementara Buriram pula mahu mengekalkan status mereka sebagai Raja Asia Tenggara. Dengan kedua-dua pasukan hadir bersama misi besar dan semangat tinggi, final Shopee Cup 2025-2026 dijangka menjadi antara perlawanan paling epik dalam sejarah kejohanan tersebut.